Sing! Sing, apa hal? Bang, saya lambat sikit je bang. Kenapa kunci pagar? Hari ni kan hari Ahad. Sekolah kan cuti, mana buka. Apalah kau ni, Sing? Hei, hari Ahad datang sekolah. Sing Susu dia diadaptasi daripada Vidu, drama festival Kuala Lumpur. Terima kasih Vidu, Media Prima. Cerita Sing Susu ni dia melibatkan seorang remaja ataupun kanak-kanak biasa. Cuma kita tampilkan semangat satu Malaysia, whatever they want to do, whatever they want to be able, they can. Tak perlu pemikiran yang sangat stereotip. Actually, Sing it was just very subjective sebab pemilihan Sing ni kerana saya rasa kita terlalu kurang cerita rakyat. Kita tak ada langsung cerita rakyat berkisahkan kanak-kanak, remaja, sedangkan kita hidup dalam pelbagai budaya. Tapi yang menjadikan kisah ini lebih menarik kerana kita nak nampak satu masyarakat Malaysia yang bekerja di kampung, tinggal di kampung. Tapi kalau kita nampak daripada segi mereka mempunyai ada daya, muafakat, apa semua, banyak kerakyatan ada dekat situlah. Terima kasih kepada Vidu yang membuka satu lebaran baru, bagi peluang kepada anak-anak muda seperti kami untuk mencuba sesuatu yang kami rasa kreatif untuk didagangkan dalam industri tempatan. Untuk future filmmakers or videographers, kalau ada minat, teruskan. Memang tak rugi sebab bukan senang untuk kita dapatkan peluang yang ada. So bila ada, kita proceed.